Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ada rezeki Yung, ya Allah. Lepas tu nanti bila Allah dah beri rezeki, jangan mengeluh tau. Benjol bahasa. Ni Azhar dah benjol. Saya dah kasih maaf. Oh, sorry. Ada Ismail ni. Tak kata hari ni kerja aku pegang lampu. Apa ingat aku stuntman. Ambil gambar dulu. Gambar yang penting. Kenangan. Ada je saya. Hai, Assalamualaikum. So hari ni hari yang baru. Kejap. Hari ni kita orang pergi Jabal Sur. Sekarang dah sampai dah dekat Jabal Sur. Nek. Jawa. Hari ni kita dekat Jabal Sur. Baru sampai. Kita orang tengah tunggu bas lagi satu. So kita orang nak ambil gambar dulu. So Jabal ni dekat atas ni yang tinggi ni. So baginda dulu bersembunyi dekat Jabal tu. So Masya Allah. Assalamualaikum. Benar nak kena tunduk tu? Jauh okey? Alhamdulillah masih okey lagi. Alhamdulillah sentiasa okey. Okey. Satu, dua, tiga. Lagi depan sikit. Ha? Nampak tu? Hei. Ustaz. Nampak keluar tower? Keluar tower. Boleh ada. Kak Amalku. Jangan selfie Kak Amalku. Nanti Ita. Nanti Ita masuk. Shower. Ibu masuk. Baik. Okey, sirah di Arafah ha. Jom. Jom. Itu Jabal Sur korang sana. Nampak tak? Jom kita nak pergi tempat lain pula. Let's go. Kalau kita tengok macam kotak okey, tengok macam kotak tapi kalau kita masuk dalam dia, Allah. Sana. Tapi saya rasa panas yang berdebu. Kita boleh tengok depan ni. Haji Malaysia. Yang muda-muda mana yang mungkin belum sampai lagi, dah simpan niat untuk menunaikan haji, insya-Allah. Terus berdoa, kita berada di bumi yang akan mengangkat doa kita, insya-Allah. Tak ada yang mustahil kalau Allah nak jemput. Haji doa lagi. Doa haji. Mama. Oh dah. Apa tak nak? Ibadah ke? Mama Mary jelas sedekah. Saya jaga mood. Nanti kita tak dukung. Mama miskin. Malaysia tak boleh nak bayar. Palestin. Boleh? Tak boleh ya? Allah kamu. Kau ayah je. Ayam. Cakap ayam. Bapa doa Allah kamu. Ayam. Pegang Reno. Kat sini ibu kata handphone ibu pernah nak benda rampas. Dia orang macam ambil. Jangan. Kak. Sini. Kumpul dulu Sini. Jangan bagi bukan tak boleh sedekah tapi nanti bukan sesuai ya. Jangan. Ramad doa. Kalau buka ramad doa tu. Biar dulu. Marian. Mana macam kembang lah. Cantik lagi. Itu mudah. Itu dah semestinya. Kalau kakak mesti akan cantik lagi. Kau cakap kau cantik lagi? Kalau saya dengar ni, saya pun cakap saya cantik lagi. Oh, senyum. Ayo. Tapi sirah hari ni memang sirah yang ibu suka tu, ibu boleh hafal ni kan. Yang mana? Dia dah pasal Jabal Sur, Yang tadi yang labah-labah kan? nanti ibu suka. Nanti.
Cica. Tak nampak mana tadi? Cica. Ha? Tadi dia tak turun. Ya ke? Makan Syah cantik. Lawa dia ayam. Nombor 4? Ada nak besar lagi? Ada. Paling tu? Dah ada cucu dah. Allah, dah ada cucu. Oh, Dah ada cucu. Anak saudara seorang aunty dah. Dah jadi aunty dah Cica. Yang muda ya. Ya, ya sayang. Nanti. Ada paspek ke? Tak ada kawan. Paspek. Ha? Comel. Ni Cik Au beli seluar dulu. RM10. Kat sini? Ada warna hitam. Mesti dah cakap lagi. Dia baru 5 tahun lepas kan? Ada. Semalam Cik Au pakai. Alah, dia cepat. Jauh sangat. Subhanallah. Sebab dia dah tak kasi masuk. Ni, bas. Oh ya. Haji. Ada tak ada hajar. Jom. Yang first time jom. Jangan banyak cari alasan yang first time. Jom. InsyaAllah. Banyak dia dah. Dan kita bawa makan hitam hari ni. Panas. Yang kuat berdiri, yang tak larat. Ya. Susah lah buat Cinderella. Cinderella. I panggil dia Cinderella. Kamu kata Sebab dia selalu jalan macam ni. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal tu saya nak ajar tuan-tuan satu doa supaya Allah tutup aib kita. Kita ni banyak aib. Cuma Allah Ta'ala tak buka ya. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita, malu kita nak keluar rumah. Mana? Saya nak share satu doa. Tuan-tuan balik amalkan sama-sama. Kita beramal sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Pasal kita ada aib. Tuan-tuan pun ada aib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asturna فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك. Yang bermaksud apa dia? Ya Allah, tutupkanlah aib aku di atas muka bumi ni ya Allah. Waktu aku hidup ni, jangan buka buruk aku ya Allah. Jangan buka kisah silam aku ya Allah. Pasal kena ingat, kalau manusia lain buka aib kita, Allah boleh tutup. Tapi kalau kita sendiri buka, Allah tak boleh tolong lah. Pasal kita sendiri yang pergi buka cerita. Kita sendiri pergi cerita ke orang perangai kita lagu mana. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah mengeluh bila Allah Ta'ala uji kita macam-macam. Nah, semua orang ada ujian. Semua orang ada masalah. Tapi cara kita ketenangan nak menghandle masalah tu. Kenapa kita tak tenang? Pasal tiada Allah dalam diri kita. Kalau kita kenal Allah, pasti kita akan tenang. Boleh? InsyaAllah. Itu adalah Jabal Rahmah. Subhanallah.
Depan Jabal Rahman ya Allah. Kau kuatkanlah kasih sayang kami sekeluarga ya Allah. Kau berikanlah kebahagiaan kami sekeluarga dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, andai di dunia ini kau satukan kami ya Allah. Satukanlah kami sekeluarga hingga ke akhirat-Mu, ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kau berilah kebahagiaan pada rumah tangga Anis Amira ya Allah, dan pasangan dan suaminya ya Allah, Rashid dan Rafi ya Allah. Kau berilah kebahagiaan rumah tangga kepada Adin Amira dan Daniel Hazran ya Allah. Kau berilah kebahagiaan kepada Azhar Syazra Amira dengan jodohnya yang terbaik, dapat membimbingnya dunia akhirat ya Allah. Kau berikanlah pasangan terbaik juga pada puteri-puteriku yang lain. Ain Hurati Amira dan pasangan Kaisar Amira beri kejayaan dunia akhirat kepada mereka ya Allah. احمد دلوقتي بيتمنى ما Ya ترجعش Allah, خليه Allah ya Allah, kau berikanlah kesayang panjangan pada kami dan bertemu ayah kami ya Allah. Jaga ayah untukku ya Allah. Ya Allah, bagaimana kasihnya Adam dan Hawa ya Allah, bagaimana kau pertemukan Adam dan Hawa ya Allah. Ketemukanlah kasih sayang ini pada kami ya Allah. Ya Allah, ini kan Jabal Rahman juga ya Allah. Aku bermohon kau berikanlah juga soleh dan soleh kepada anak-anakku ya Allah. Berikan yang terbaik pada kami ya Allah. Kuatkan kasih sayang kami ya Allah. Kuatkan kasih sayang kami ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Allah. Satukan kami hingga ke syurga-Mu ya Allah. Satukan kami hingga ke syurga-Mu ya Allah. Satukan kami hingga ke syurga-Mu ya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Guru teman, salam kasih sayang dari Jabal Rahman. Boleh ha. Alırsa göze kıymayı o şehrin en işlek yerinde kar ağacında sağlandırılarak diğerlerine de öyle olur. Alhamdulillah rezeki. Lima rial. Alhamdulillah amal belanja ni. Marilah beramal. 5 rial. Allah kena pegang dia dulu. 5 rial. Panas orang belanja. Ayah kau tinggal tak? Tak. Nanti ayah kau. Jus. Nak siapa? 6. Siapa nak payung saya ni? Tak kena payung lah. Saya. Satu punya sama. Betul. Dia kata sama. Ayah, bapa, ibu, Hanibu, abu, Hanibu. Bye. Assalamualaikum. So kita orang nak ihram. Sekarang kita orang dekat Padang Arafah. Ustaz tak niat lagi kan? Belum. Kaki saya sampai rumah. Di belakang. Okey, nampak Rahman bercakap. Jadi betul lah. 7 km lebih. Tempat muasasah Malaysia belakang lagi pada bukit. Jauh ni. Hajar-hajar boleh tengok macam mana penuhnya dengan. Okey, kalau kita beli sikit. Tengok kemah penuh. Keliling semua. Kemah sahaja. Cuba kita gambarkan berapa juta manusia dihimpunkan oleh Allah sewaktu musim haji. Ya Allah, andainya ada di antara kami dapat berjumpa, ya Allah, jumpalah kami ke bumi pula ya Allah, untuk kami menunaikan ibadah haji insya-Allah.
Tengok. Okay, tengok ni. Tengok. Ain. Cepat dia nak tutup. Ustaz. Ayum. Jalan. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين Ibu. Okey, ready are you Nazam? Isu-isu dekat Jabatan Nama lah wang. Cuma kita tak tahu lagi berapa. Sanksi kita nanti bagi tahu. Alhamdulillah saya dapat rezeki. Hari ini umrah ketiga. Saya sa'i naik bagi ayam belanja. Terima kasih yo. Terima kasih yo. Terima kasih yo. Ni tawaf ah. Ini bagi. Ini orang tengah tawaf. Oh, kita orang nak sa'i je. Apa tu macam ni lah. Umrah. betul. Tawaf dah settle. Dulu dia ada motor mak bawa sendiri. Tapi tak boleh lah. Saya berlanggar rasa kan? Ada. Tak ada lah sekarang ni. Lepas dia bawa motor tak boleh semak. Dari sini juga. Kaca ada shop pun. Percaya. Dia main Check. Pagi tadi buat sini. Pagi tadi? Yang ada yang kawan Azhar tu. Oh. Jumaat. Oh, saya. Sa'i. Musafa nampak. An-As'a Baina Safa wal Marwata Sa'ya Umrata Lillahi Ta'ala Bismillah ya Allahu Akbar Bismillah ya Allah Bismillah ya Allah Bismillah ya Allahu Akbar Walillahil hamd.
kami ya Allah. Di antara umrah-umrah yang kami lakukan ini ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, Kau berkatilah kehidupan kakak Puan Sawati ya Allah. Amin. Ya Allah, mudahkanlah urusan Anis ya Allah. Kau mudahkanlah urusan Azza ya Allah. Kau mudahkan urusan Mak Habibah ya Allah. Hamzah ya Allah. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Berikanlah mereka akan Anis keturunan yang baik dan soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, pada waktu yang tepat dan sesuai ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikanlah rezeki kami yang barakah ya Allah. Umur yang barakah ya Allah. Kehidupan yang baik ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kami keridhaan-Mu ya Allah. Masukkan kami dalam syurga-Mu tanpa dosa ya Allah. Kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sebentar lagi akan gugur rambut-rambut kami ya Allah. Maka jadikanlah ya cahaya di akhirat nanti ya Allah, dan beratkan timbangan kami di al-mizan nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Makan. Guys, ya Allah, saya craving sup panas. Bakso. Makan. Ayung ni Yung. Ayung. Scan. Mana yang balado? Saya balado tadi yang mana? Video. Bakso original suun boleh? Masuk ori yang ini, soun aja tambah kami. Dia sekarang dah nak cari sup dah berapa hari. Masuk Suun ori. dia bakso suun dia warna biru tu yang Indonesia yang Mie putih. merah bihun. Mie putih aja. Tak mau mie kuning. Tak suka mie kuning. Mie putih aja ya. Mau mie. Ini ada kan bakso ni lagi ni ada kan. Bakso juga Itu apa? sama. Bakso ori nomin juga. Tak nak mi juga. Nak mihun. Yang warna putih tu. Sama berarti nomi. Nomi kuning ah. Tak nak. Belum makan nasi. Ya, saya Azan Ayung pun nak nasi ke? Ibu. Tak, Ayun pun nak nasi juga. Okey. Ayun duduk ni. Saya nak yang ikan, nasi ikan. Kalau yang macam ni ikan tak ada ya? Makan dah terasa semua. Terima kasih bang. Bye. Okay, makan. Apa pernah makan sini ke? Ibu bawa. Ibu bawa. Bawa sini. Sekali nak makan dia kan apa suka sup-sup. Meja berapa? Oh, nak. Kasih ya. Terima kasih. Dalam banyak-banyak search, aku fikir orang tu dah umrah. Dia search Anis Rizwan. Kan video tu viral tu. Dia search Anis Rizwan, dia kan search umrah. Oh, tak ada tag Ayung. Tak payahlah, dia boleh tag Ayung dia rezeki naik tu. InsyaAllah. Kami lagu ni. Kan? Terima kasih bang. Baksonya dua ya. Ya. Bakso original ya. Syukran. Terima kasih. Ini sambalnya kalau mau ya. Terima kasih. Sekejap buka lah apa. Abang tak tidur gini dah confirm. Betul tu, kerja setahun. Kita panggil self reward. Self reward setahun. Sekali kan. Dah kerja mana-mana. Betul. Sekejap. Banyak naik sekejap. Dah buka kan. Oh, dah ada founder-founder mesej dah. Ya, banyak. Ada rezeki Yung, ya Allah. Ada rezeki. Lepas tu nanti bila Allah dah bagi rezeki, jangan mengeluh tau. Nanti Sarinah balik pada hati dia kata, Kak.
Ni minum kau nak mula tapi dia tak putus rezeki Allah bagi. Limpah-limpah. Tengoklah dia boleh buka kedai macam tu. Bodoh amat nak dapat kerja yang bagus pun. Ya. Ini budak make up nampak tu. Nampak. Lama Sof. 3,000 kecil je bagi ayuh. Sayang tengok dah dia cari apa sayang. Sayang tahu tak dia nak cari apa? Makan. Dia asyik bising nak tom yum mana nak cari yang. I teringatlah kedai Indonesia dekat Clock Tower. Dapatlah dia suap bakso dia. Ni baru sudah umrah ketiga. Dia dah 2-3 hari sampai Mak Azrin mana ada ayung. Tom yum mancing nak cari tom yum mana ada tom yum bah. Tak ada teringatlah Clock Tower ada kedai Indonesia yang kita makan nasi tu kan. Tu beradik ni bakso. Sup bakso. Tak apa ayung belanja. Alhamdulillah ya Allah. Ni budak ni bahagia saja bang. Ni budak ni bang. Assalamualaikum Syekh. Wah, tadi ramai sangat. Ustaz kata macam cuti sekolah. Macam cuti sekolah. Sangat ramai bang, sangat ramai. Tadi kita buat tawaf petang. Ustaz bercakap ini macam suasana bulan 12 cuti sekolah. Ayo berapa kali Allahu Akbar. Orang impit dia. Wah, benjol Bahazah. Ni Azhar dah benjol. Ayah dah sesak nafas lah. Ayuh macam sesak nafas dah bang. Sebabnya apa? Bergimpit. Ya saya dah risau dah tadi. Dia dah sejuk dah. Abang gelak. Abang dah tidur. Abang dah tidur. Besok pergi Kandama. Dia nak tengok view tu. Jabal Kandama atas bukit tu. InsyaAllah. Okeylah. Nabi Abang. Nabi Abang. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Apa ni? Tak penuh. Semalam kita baru transfer ke laptop. Sebab tu kita buat laptop. Hadis. Kita ada terdengar. Kita subhanallah alhamdulillah. Kita ada macam interaksi kan. Masa sa'i first. Kita dengar zikir tu. Orang Indian baca. Sampai sekarang kita tadi ikut. Diorang punya bacaan. Allah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tak adalah tak jadi. Dia kata, oh ya ke? Oh mungkin kita ditakdirkan berjodoh kat atas. Apa yang macam tu dia cakap masa tu. Hari first kan saya akan check. Saya cakap, Oh, so sorry. No, I just didn't want you to disturb. I didn't want to disturb you. oh no, it's okay. Sorry. It's okay. Are you sure? Yes. Okay. Jazakallah khair. Sedap bakal kita kapit orang senyum. Dia kata sebodoh pula. Lepas tu akan nak bagi tips kat aku. Okay, sabar. Dah ada. Kamera situ. Harry Potter. Harry Potter. Yeah. After all this time, always. Apa yang Harry Potter? Kat mana
tahu dia pun tak boleh ni. Wah, ni I not. I tak tengok. Ya. Alhamdulillah, apa yang diamanahkan oleh penyumbang-penyumbang untuk infak, Ustaz Gus dan Rela International telah selesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat, setiap kali pusingan tayar di sini 100,000 pahala. Ha? Itu pula. Kan Ustaz 35 rial. Itu pun puas sekali. Okey. Saya. Tapi untuk 5 riyal tu yang bagi semalam tu masuklah untuk sektor ni. Ada je becak ni. Becak pun pandai sekarang. Dah masuk riyal, Dah, riyal jom. tu masuk okey Ingat, lah. kami lelaki 3 orang je nak kawan hangpa semua untuk cium kat bawah. Ya, terima kasih Ustaz. Tolong kerjasama dengan baik. InsyaAllah dengar ni. Saya nak bagi setiap seorang semayang depan makam Ibrahim. Bila seorang semayang kita buat grouping. Cover dia takut dia kena langgar. Okey? InsyaAllah jauh. Kurbi tu akara. Entah. Pak Ustaz. Haji. Dia dah kontrol. Haji. Out. Haji. Sudah ganti. Age bara. Sudah ganti. Haji bara. Bagi pulang. Dah sudah ganti. Haji. Okey. Haji. Haji, age bara. Dah sudah ganti. Ya Allah, subhanallah kami ya Allah. Kenapa kami ya Allah. Ya Allah. Lagi 5 minit lagi sana. Coba kaki. Haji, age bara. Haji. Boleh. Jaga. Jangan jaga. Sebab kalau pemahaman tak boleh nak zoom kecil. Boleh ambil itu sikit. Aja. Duduk sini. الصلاة على الأموات يرحمهم
Yallah, panas, panas. Yallah, tarik. Tarik. Ya Rabb. Ya sahal ya sahal. Boleh Rahman? Boleh. Akhirnya. Siapa belum lagi? Wala quwwata illa billah. Wala quwwata illa billah. Masuk. Wala quwwata illa billah. يا رب مشكلة يا رب مشكلة الحمد Mak mana mak? ini mak ke bawah La ilaha illallah, Allahu akbar. Ustaz, sini Ustaz. Apa? Allah bagi tu. Ustaz sudah dah. Perjuangan satu benda yang bukan benda nak dapat. Alhamdulillah Allah bagi cium. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Jom. Allah. Alhamdulillah. Meja satu. Kat mana? meja satu. Masuk ke meja. Satu. Alhamdulillah. Meja satu lah. Nanti, Kak Liza. Okay, semua duduk ya. Awak nak bakso apa? Bakso urat, bakso original, bakso campur. Hai semua, Assalamualaikum. So Alhamdulillah, mutawif kita orang, Ustaz Gus bawa kita orang pergi tengok makam Ibrahim. Lepas tu dapat solat sunat dekat situ. Agak pack tapi Alhamdulillah dapat. Dan dapat pergi tengok Pancuran Emas nanti. Pancuran Emas, kita orang Alhamdulillah Pancuran Emas kita orang pergi tu sangat smooth nak masuk dia. Just masuk je, tak ada orang tolak-tolak pun. Dan kita orang ada dekat depan Pancuran Emas tu. Alhamdulillah lama sangat and then dapat berdoa, tak ada orang tolak langsung. Alhamdulillah. Kita nak sentuh encung Kaabah tapi dah masuk waktu Zuhur, so solat Zuhur dulu. Lepas solat Zuhur tu kita orang pergi Kaabah balik. Alhamdulillah semua dapat cium and sentuh Kaabah. Alhamdulillah. Pengalaman awak macam mana hari ni? Alhamdulillah sangat-sangat tak disangka sebenarnya. Allah sangat permudahkan urusan kita daripada masuk sampai ke habis. So tak ada kata-kata. Syukur Alhamdulillah. Nenek-nenek semua kuat-kuat. Alhamdulillah. Semua dapat pegang dan sentuh dan cium Kaabah. Alhamdulillah. Dan satu lagi yang bestnya sebenarnya program hari ni tak ada dalam package tau. Dia macam, dia bukan add on. Tak tahulah nak cakap mana, tapi
dia macam sangat Allah memudahkan semua urusan kami jemaah-jemaah. Memang rezeki sangat. Alhamdulillah. Dah sampai. Okay, makan. Terima kasih, Yong. Jangan belanja ke? Ya Allah, semoga semoga Allah mengabulkan semua doa-doa Yong. Amin. Semoga Allah memberi rezeki kepada orang yang memberi rezeki. Amin. Hai guys. Balik hotel kan? Tu balik jap. Ni balik hotel ni. Tidur. Comelnya. Okay guys. Hai. So petang ni kita orang nak pergi Jabal. Jabal Rahmah. Kan. Jabal Handama. Handama. Sini ada 3 orang boleh duduk. Ada 3 orang boleh duduk. Boleh duduk. Tadi kena doa ni sekecil. Boleh. Ya, hai. Okey. Abang Cik berada di kalangan wanita. Weh, macam. Main lapah ni. Dia boleh main buat hal pula dah. Buat hal pula dah. Tak ada Ismail ni. Cuba mau buat selawat macam lagi. Kita buat selawat. Ya, selawat belakang dah. Nanti. Beg di dalam tak puan ah? Tak apa. Boleh. Beg boleh di dalam insya-Allah. Selamat. Subhanallah, tengok guys. Wah. Ibu jangan naik. Ibu. Okay guys, kita nak naik. Korang nampak kan? Allah. Dia tak boleh guna satu tu. Ayah ada sampai 8 Zoom. Kita orang mendaki lagi. Ni belah sini. Jadi dengan bawah. Wah. Jam dah bertukar. Cuba Nazar Yong. Baiklah. Sini. Cuba Nazar. 1, 2. Lawa ada style. Tapi ada ke? Last one. 1, 2, 3. Tudung kembang. Ayah depan sikit. 1, 2, 3. Dua, 3. Style. Ibu senyum je. 1, 2, 3. Jangan. Lawa Yung. 1, 2. Gambar Yung dengan Mazal kat Ustaz lawa. Cik dapat kan? Tak ada nanti dia. Okey lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini jemaah Sumayyah daripada Rihlah International Travel and Tours kami berada di Jabal Handama menikmati keindahan ciptaan Allah
melihat suasana indahnya sekitar Kota Mekah. Kota Mekah. Yang mana indahnya suasana sambil menikmati tergelincirnya matahari. Subhanallah. Inilah salah satu pengisian yang kita buat di dalam pakej Sumayyah dari Rihlah International Travel and Tours. Tak best. Sekali lagi. Kota Madikah. Dah. Ustaz Kau memang macam tu. Saya first Ustaz, time. Mak dah panggil Ustaz dah. Jabal Khandama, menikmati keindahan ciptaan Allah. Jabal Khandama berada di Kota Mekah. Jom bersama kami dengan pakej menarik dari Rihlah International Travel and Tours. InsyaAllah kami akan mengiringi perjalanan anda ke Bumi Haramain dengan impian yang anda inginkan, insyaAllah. Kenapa tak minta mic? Tak ada mic. Sanusi! Sanusi! Back! Come here! Okey, cuba. Wish, ikut je diorang. Ya. Lama-lama ilmu dia boleh berdapat. Tunggu mic. Sanusi. Dia memang Dia Sanusi. Dua-dua bunyi. Dua-dua nama Sanusi. Oh ya ke? Haji Mansur nama dia Sanusi? Itu yang Sanusi tukar nama Haji Mansur. Oh. Jom bersama Rihlah International Travel and Tours. Kami mempunyai pelbagai pakej mengikut kemampuan, mengikut bajet anda. InsyaAllah Rihlah International Travel and Tours akan mengiringi perjalanan anda ke Bumi Haramain. InsyaAllah jumpa kami di Rihlah International Travel and Tours. Cut! Sekali lagi ke? Ada repeated word. Tu lah, ada repeated word tu lah. Boleh Ustaz? Ustaz kata hari ni kerja aku pegang lampu. Hampa ingat aku stuntman. Kata. Dia jangan ke belakang sangat. Berdepan sikit. Depan. Jatuh belakang siapa nak sambut? Dia tak ada wah. Ada. Jangan pijak buku tajam buku tu. Luka kaki. Awak Ustaz jadi gini Ustaz. Lagi saya mesti Aziz kesian kat wajah Ustaz ni. Kena rakam muka Ustaz. Aku nampak Raji pula. Okey. Mari kita try. Macam tak membantu kot. Okey, dua. Okey. Skill. Tengok. Oh cantik. Bagilah nampak kau tahu. Gelap. Cantik. Tapi tu lawa. Nampak lawa boleh di. Allahu Akbar, bidadari syurga. Ini sugar baby. Selesai. It's a wrap. Alhamdulillah. Masya-Allah. Guys, satu guys. Sangat tegang tu. Jap. Lawa. Okey. Dah, saya stop Kami jamak. Apa dia kot? Halo. Bagi kontak. Okey, stay. Stay. Sing. Dia nanti saya kena dia halo. Abijak pandai tu. Subhanallah, musalla al-nisa. Musalla perempuan. Ada pula Arab seorang. Kau tak ada Arab tadi boleh ambil gambar ni. Ada pula seorang. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada orang sikit. 1, 2, 3. Jom, saya mana dah jom. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Okey. Dia kami kat WhatsApp. Tu dia sekolah dia ajar turun tiga je. Sebab kita.
Kak Amal. Hai guys, so sekarang kita orang solat dekat luar Masjid Ar-Rajihi. Tadi kalau tahu dia naik syak, kita orang tunggu je dalam. Tapi tak apa. Bagi ada skrip nak ikut. Tu ibu, pasal kamera, pasal Cik Awa, pasal Dayung. نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله عليكم ورحمة الله. Let's go, pergi ke? Kita punya masa dekat sini dah semakin sikit dah. Sedih kan. Esok dah. Menunggu waktu ni punya dah lama kan. Tapi cepat je masa ni. Drama. Coba Igasa. Gambar dah yang buat. Tersensor. Tak 10 rial. 10 rial. Terkejut aku. Satu lagi campur lah. Masya-Allah, betul. Ini mango vanilla. Betul close. Yuk. Ayo kita share je lah. Boleh je. Cik Awa nak coklat. Jauh nak coklat. Mana coklat saja? Nasi. Eh, ambil gambar dulu. Gambar yang penting punya. Kenangan. Cik Awa, terus pegang. Ni coklat dengan vanilla. Beli satu share je lah. Yang sikit. Sudah tak? Awak tanya dulu ni. Dekat mango dia. Lemak. Tak nak sebanyak sangat coklat. Tak rasa Bagi nanti. mami. Tengok tu. Rasa nanti. Kalau mangga dia. Macam McD punya ke? Itulah. Sejamnya. Tak ada. Mango. Vanilla, strawberry, coklat. Nak rasa boleh? Sedap. Lep. Ambil. Tak nak. Sudah. Tak nak pegang. Ambil. Okey. Banyak barang. Tak ada tangan dah. Habis kan main bunga pun. Habis. Dah jatuh. Ibu. Malam ni kita ada apa? Kita nak ziarah makam Sumayyah lagi Ustaz. Saya nak buat bakar. Masjid saya nak bakar yang kat sini tu ah. Oh. Tu je Kak. Let's go. Dish. Okey ke Mai Cinta? Mai Cinta okey ya. Ada je Ustaz. Rumah saya nak buat bakar atas bukit. Dulu sebelah ni bukit semua. Okey, siapa yang ada rezeki boleh naik kereta tu. Dalam tu ada masjid saya nak buat bakar, tapak rumah saya nak buat bakar. معلش انت عارف الشامي اللي بيجيب سيجاره زي الشباك اللي بيجيب سيجاره اشرب سيجاره كده مع الكسوف Bojak ah. Sampai dah. Baca sampai dah. Ya. Ya, simak je sekarang ni. Satu je. Ada lagi kubur, ada dalam ni ada kubur lain. Oh, dalam ni kubur. Ada kawasan kubur lain. Tapi tak banyak lah mak. Tapi tak ada batu nisan pun. Tak jaga pun. Yang sudah nanti kau Ustaz cerita. Mana yang batu tu? Tu macam Batu besar tu. macam keranda tu kan. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidatina Ya Sayyidatina Sumayyah Sumayyah binti binti Khayyat Hayat
Bismil Fatihah. Baik. Sirah dia saya akan cerita kat depan dulu bagi kita duduk sebab kesian diri agak lama sikit sirah dia. Alhamdulillah kita dah ziarah makam Sumayyah dan tempat yang dikuburkan anak-anak perempuan ketika waktu kecil. Cari tempat lain lah. Keluar cari tempat lain lah. Di bawah tu. Tak nampak. Masa alu kecil je bu. Masa ada sungguh lah ni Abu Lahab. Buat makan Abu Lahab terus. kan? Buat makan lagi kan? Jom kita minum. Bukan bapak je. Takkan dia buluk. Wah, cantiknya. Cantiknya. Sampai juga sini before tawaf wada esok. Jadikan amalan sampai selawat Fatih, selawat Allah mudahkan segala urusan kita. Allah bagi rezeki yang banyak pada kita. Sama-sama kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fatihai lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Jadi saya dapat ijazah pada guru saya ijazahkan pada tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan dapat beramal, tuan-tuan dapat buat. InsyaAllah Allah ganti rezeki insyaAllah. Lagi berat ujian tuan-tuan ada, lagi banyak tuan-tuan kena baca. Allah akan mudahkan urusan. Jangan tinggal selawat Fatih. Lebih-lebih lagi tuan-tuan nak pergi jumpa Nabi. Okey nah? Nak pergi jumpa Nabi, perbanyakkan baca selawat Fatih ni insya-Allah. Okey sebut qabilna. Kami terima baik. Alhamdulillah insya-Allah.